Ijam Majid, satu nama yang popular dekat Indonesia. Saya Ijam Majid. Okay, saya berasal daripada Kelang. Sebelum ni saya berlakon dan sekarang saya beralih arah bertukar bidang kepada bidang nyanyian. Berikan cintaku pada si dia, aku impikan kisah yang gembira. Tapi dengan lagu ni kiranya memberi peluang Ijam masuk ataupun menembusi pasaran Indonesia. Single kedua ni. So macam mana boleh dapat masuk tu? Social media lah saya. Social media. Saya viral kat sana kot. Peminat daripada Indonesia, daripada Bandung kalau tak silap saya, dia ada request lagu tu, Permainanmu. Tapi kat radio sana sebab dia tak ada material lagu tu. So dia punya music director tu, ada sebuah stesen radio sana, dia DM saya. Dia cakap ada peminat awak yang request lagu ni. So boleh tak kita minta material lagu ni untuk kita masukkan dalam list lagu kat sini kan, dia kata. Okey lah. So bila saya bagi lepas tu sambil tu saya cakap je lah, saya cakap kalau boleh sampailah kepada radio stesen radio yang lain. So alhamdulillah lah, dia pun tolong juga bantu kat situ. Saya dapat untuk putarkan radio tu, Permainanmu waktu tu 50 stesen radio dekat Indonesia, seluruh Indonesia. Dekat sana memang banyak stesen. Katakan kalau Bandung tu kita ambil average lah, katakan dalam 50 lah, pun dah kira banyak. Kita kalau Selangor pun berapa jadi? Kita Malaysia kita pun berapa je kan. Dan lagi satu radio streaming dia tu, yalah kalau kita tengok radio streaming tak berapa ramai sangat orang dengar, tapi kat sana radio streaming dia orang tu ramai orang dengar. Dia bagi setiap kali dia putarkan, dia akan bagi saya, dia DM saya, okay ni lagu tengah putarkan. Macam tu lah, macam okay. Lepas tu feedback saya nak tengok dekat situ daripada IG saya. Followers tu masuk, yang DM kata suka lagu ni apa semua. Alhamdulillah lah, okey lah. So saya kat situ saya macam dah tak berhenti, saya move on. Saya teruskan. Tak kira lah Malaysia atau Indonesia, kalau kata ada rezeki Indonesia, saya push dekat Indonesia. Apa yang membuatkan lagu tu diterima oleh pendengar-pendengar dekat Indonesia? Music arrangement saya rasa. Kebanyakannya lah dia ada music arrangement dia. Tiba-tiba music director daripada Indonesia tu dekat Jam, ada lagu lain dia kata kan. Dia kenapa tak kita nak try mainkan lagu lain pula, dia kata kan. Saya cakap saya ada Permainanmu dengan Pejuang Cinta, tapi sebab Pejuang Cinta tu macam tak officially sangat. Lepas tu saya cakap okay, sekarang ni lagu saya tengah proses untuk buat. Saya ambil tempoh 2 bulan lagu tu. So bila dah siap, saya bagi dia. So on kat situ, okay, lagu Dua Insan ni alhamdulillah dapat diputarkan 100 radio seluruh Indonesia, termasuk radio streaming. Tapi berbanding dengan Indonesia, kiranya kita boleh katakan Ijam diminati, ataupun kita kata Ijam ni mendapat sambutan daripada orang Indonesia berbanding dengan radio-radio ataupun peminat-peminat pendengar tempatan. Boleh kita kata macam tu? Banyak daripada sana. Daripada sini. Okey, kalau lagu Ijam tu dimainkan dekat negara kita juga? Ataupun ada juga, bukan tak ada, tapi setengah radio dah pasang lah. Dia pasang, tapi tak sekerap macam kat Indonesia. Ada juga. Tak cakap lah semua kat sini radio tak mainkan, ada mainkan, tapi tak sekerap macam dekat Indonesia sana.